So ni adalah power bank dari Anker 165 watt. Dan yang paling best, dia ada CCC certificate. Jadi korang boleh bawa power bank ni naik flight tanpa ragu-ragu. Lagi satu, benda yang paling aku suka, dia dah siap ada dua kabel built-in dekat power bank ni. Yang pertama macam layout ni kat tepi ni. Yang kedua pula dekat bahagian atas sini. Kabel ni korang boleh tarik sampai 0.7 meter. Dan lepas guna, korang simpan je. Tak perlu dah korang nak bawa extra kabel lepas ni. Dekat bahagian tepi pula, dia ada dua port. Satu USB-C, satu USB-A. Jadi korang boleh charge 4 device secara serentak. And power bank ni bukan dicipta untuk charge phone sahaja, tapi dia boleh charge laptop korang ataupun MacBook korang. Power bank ni didatangkan dengan digital display yang memang nampak cantik lah, premium lah senang cerita. Dekat sini korang boleh tengok bateri persen yang tinggal, suhu temperature power bank ni, dan battery health power bank ni. Aku selalu tengok function ni dekat iPhone je. Power bank ni ada weh. So bila korang charge device, dia juga akan tunjuk berapa watt yang dapat untuk setup device tu tau. And dari segi safety pula, power bank ni ada cut off. So bila device tu penuh, dia akan cut off lah. Untuk packaging pula memang nampak premium. Dalam kotak korang akan dapat power bank, user guide dan pouch bag. Oh, yang ni memang nampak cantik and agak berkualiti juga sini. So, kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Bye.